guys, kita baca dalam hari ni kita nak kita makeup lagi. Makeupnya orang selalu makeup. Orang tu selalu makeup pergi luar-luar dia pakai makeup tu, makeup ni kan. Ya, orang yang suka pakai makeup lah. Saya keluar tak pakai makeup. Dan saya pakai tudung lain. Dia ketat sikit tudung ni dan susah nak bentukkan awning kita. So, dia boleh tarik stretchy. Tapi tudung ni susah nak bentuk. Okay, so kita try. Okay, macam biasa kita kena pakai foundation. Kata sekejap okay guys. Okay, kita pakai foundation kita. Bentar. No, kita punya jap dulu tu hilang tak. So dapat kita pakai je yang tu. Kita pakai. Hati-hati jangan jadi putih sangat macam hari tu. Sikit je dulu. Kena pakai sikit demi sedikit. Nanti jadi tak cantik macam itu. Makeup Barbie tu dia jadi apa? Okay dah. Jadi jerawat. Adalah kita spread. Okay, kita color semua. Spread. Okay dah. Okay. Salah. Sekejap kita tengok cermin. Okay, dah sempurna. Okay, next kita pakai Chanel. Ouch. Terbanyak. Kita simple je. Nanti. Sorry, kita nampak aurat sikit. No, jangan tengok. Sekejap. Okay, dah. So, kita okay guys, kita dah bawa bahan-bahan yang kita perlukan. Tengok tudung dia jadi apa dah. Okay, next kita pakai. Kita sebenarnya ada makeup tapi malas nak. Tak payahlah ambil sebab makeup. Tak payahlah. Dia cocok dekat sini. Tak apa, lagi pun kita tak pakai makeup. Macam mana tutup ni?
Dah. Tuh. Okay. Next, kita pakai blusher. Kita pakai warna pink. Bau dia sedap, tapi saya tak suka sangat bau dia. Tengok ni. Kita nak letak kat mana? Tada, cantik tak? Kena kat sini. Dan kena pekat sedikit dekat sini. Selalu tengok orang pakai makeup dia selalu macam pekat. Oh. Cantik tak? Manalah cantik kalau sentuh masih tak larat. Asyik jatuh je. Okay. Kita pusing. Dah. Nampak sikit. Kita guna ni. Okay, so kita dah nak buat comel dan kita tengok. Okay guys, kita dah tengok cermin. Okay. Kita pakai bedak piercing. Ini saya tak tahu ini apa juga. Sini pakai je. Pilih guys, macam kulit-kulit yang kita pilih hari tu. Kena letak tempat yang kita nak. Saya dah pilih tempat yang saya nak. Dan ambil ini saya cut. Bau dia sedap. Kita okay, next. Okay, next kita pakai
tengok apa benda ini. Dan sudah. Dan ini geometrik magical letters. Kita menyerlah. Kita buat je. Okay, hidung kita dah menyerlah. So, next kita kena pakai lipstick. Lupa. So, lipstick kita cari yang orang selalu pakai. Ini apa sih? Yang ni good tak? Chocolate, warna coklat. Kita try. Itu merah ke coklat. Ada comot tak? Sekejap, kita siap lagi. Okay. Okay dah. Okay, kita pakai. Mesti tak sesuaikan dengan tudung kita sebab tudung kita soft, warna soft. Lepas tu tiba-tiba pakai lipstick warna merah. Lepas tu. Okay, ini dia. What is this? Ni tu macam sama kan? Taklah. Cuba kita letak kat sini. Adalah. Tengok. Kita ada. Ouch! Okay. Kita kena rapihkan sedikit.
makeup. Okay, saya rate ini 7/10 dan korang berapa? Tulis dalam komen dan diam. Saya nak sikat rambut. Tak adalah. Sikat rambut ni sama warna. Dan kita tengok bawah meja. Dah bersepah dah. So susah lah jadi nanti. Nanti kena marah. So kita nak akhir sampai sini ke? Dan korang yang komen tu terima kasih. Dan yang subscribe saya terima kasih sebab ada 30 subscriber. Masa tu baru je sikit. Saya lebih banyak dari Kira lebih banyak dari saya. So kita dah tie. Okay, terima kasih sangat. Terima kasih. Saya tahu saya akan buat YouTube sampai besar ataupun tidak sampai besar. Saya tak tahu saya sampai bila saya buat YouTube. Sebab saya sibuk sikit sekarang. Ada kerja sekolah, ada sekolah. Memanglah. Kita kena pergi sekolah nanti tak pandai matematik. Matematik ia paling susah nak tahu tak. Okay, terima kasih. Saya tak nak end kan. Saya tak nak berakhir video ni sebab saya tak tahu nanti kalau saya dah berakhirkan video ni, mungkin orang tak tahu saya akan endkan video ni sampai sini sahaja ke. Tapi saya dah tak buat YouTube lepas video ni. Mana tahu dah kan. Okay. Okay. Bye. Assalamualaikum. Teruskan berusaha korang, cita-cita korang yang nak jadi besar nanti nak jadi YouTuber lah apa semua. Yang korang komen saya jawab. Saya tengok tapi saya tak jawab. Saya tak jawab. Saya tengok tapi saya tak jawab. Tapi korang message lah. Komen lah banyak-banyak. Lepas tu saya buka untuk add dekat Roblox. Nanti siapa yang nak add friend saya, korang kena cepat-cepat tahu add saya. Nama saya Call Me Bella Ifa. Okay? I huruf besar, C huruf besar. Dan korang kena cepat tahu add saya. Sebab saya open add, sebab add friend saya ada 13 je macam tu. Okay, cepat. Bye bye. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa like, subscribe, comment and share. Bye.